Edukids Curious Mind. Jom belajar sama-sama. Kenapa matahari panas? Ini kisah Max, budak yang ingin tahu, dan Luna si pari-pari. Mereka ingin tahu kenapa matahari panas. Pada suatu hari yang cerah, Max memandang ke langit dengan penuh rasa ingin tahu. Kenapa matahari panas? Tiba-tiba, Luna, rakan ajaibnya, muncul dengan senyuman dan bersedia untuk membantu. Max, jom saya tunjukkan. Dengan sekelip cahaya, Luna membawa Max dalam pengembaraan ajaib melalui angkasa menuju ke matahari. Tidak lama kemudian, mereka tiba berhampiran matahari. Dan Max terpesona dengan apa yang dilihatnya. Wah, permukaan matahari nampak seperti sedang mendidih. Luna tersenyum dan mula menerangkan punca haba luar biasa matahari. Matahari panas kerana semua tenaga yang ada di dalamnya. Luna terus menerangkan kepada Max sambil menunjukkan bagaimana matahari berfungsi. Di dalam matahari, zara-zara kecil yang dipanggil atom bergabung dan melepaskan tenaga. Ini dipanggil penyatuan nuklear. Kemudian, Luna menunjukkan kepada Max bagaimana tenaga matahari bergerak sehingga sampai ke bumi. Tenaga matahari bergerak berjuta-juta batu untuk sampai ke bumi. Setelah kembali di bumi, Max kini faham bagaimana tenaga matahari sampai kepadanya. Itulah sebabnya kita rasa panas di bumi. Sekarang Max sudah faham semuanya tentang matahari. Sekarang saya dah faham. Matahari panas kerana semua tenaga yang ada di dalamnya. Matahari memberi kita cahaya, kehangatan dan kehidupan di bumi. Bukankah itu menakjubkan? Max dan Luna mengakhiri pengembaraan mereka. Max dah faham bahawa matahari memainkan peranan penting dalam kehidupan di bumi. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like dan share ya.